Itu dekat Bukit Bintang tu banyak scene yang ada. Dekat situ ada punk, skinhead, metal, hip hop, rempit pun ada kan. Macam mana last kali kau pilih punk? Apa yang kau buat ni lah, kau melekat dengan punk? Aku melekat dengan punk sebab mungkin dia punya lifestyle dia ke, dia punya ideologi dia. Aku suka lah. Kalau korang tanya aku punk tu macam mana apa semua, korang pun mesti lagi faham kan. Ha, macam tu lah. Cuma aku pernah berminat dengan skinhead sebenarnya asal-asal awal-awal tu. Ada try kepala botak? Ada selalu. Botak selalu lah. Ada je kan. Ha. Cuma last terminat ke pasal macam tadi lah cakap. Dia punya apa Attitude dia ke? Ataupun dia Ideologi. punya attitude dia, vibe dia. ideologi dia, dia punya semangat dia. Macam mana kau dengan kawan-kawan brotherhood.